Benda ni ada gigi, tapi dia tak menggigit. Pelik kan? Cuba fikir, apa benda yang kita semua guna hampir setiap hari, tapi kita tak pernah perasan pun sifat unik dia ni. Ramai yang akan terkecoh, tapi jawapannya ada depan mata je. Okey, clue pertama. Aku ada banyak gigi berderet-deret lagi, tapi aku tak pernah makan. Aku tak perlukan makanan macam kita. Clue kedua. Walaupun aku ada gigi, aku tak pernah gigit sesiapa pun. Anjing ada gigi, dia gigit. Buaya ada gigi, dia gigit. Tapi aku relax je, tak ada nak cederakan orang. Clue terakhir, dan yang paling besar, tugas aku bukan untuk hilangkan lapar, tapi untuk merawat yang kusut. Aku tak makan, tapi aku suka betulkan benda yang tak terurus. Daripada serabai, terus jadi kemas dan rapi. Dah dapat tangkap ke belum? Kalau korang rasa korang dah tahu jawapannya, jangan segan-segan, terus komen dekat bawah. Saya nak tengok siapa yang paling pantas dan paling bijak. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak teka-teki macam ni. Terima kasih kerana menonton.